Assalamualaikum, saya Nur Amalina Umairah, Pentiman Adenan S71208. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang Personal Consumption Expenditure atau PCE dalam bahasa Melayu dikenali sebagai perbelanjaan penggunaan yang peribadi. Tajuk ini sangat penting kerana ia berkaitan dengan perbelanjaan harian pengguna yang memberikan kesan kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. PCE jenis juga menjadi salah satu komponen utama dalam pengiraan keluaran dalam negara ataupun GDP. Ini juga merujuk kepada semua perbelanjaan yang dilakukan oleh pengguna dalam kehidupan seharian. Contohnya apabila kita membeli makanan ataupun bayar bil elektrik, membeli ataupun pakaian ataupun membayar yuran pengajian. Semua ini termasuk dalam PCE. Semakin tinggi jumlah perbelanjaan yang digunakan, semakin tinggi ekonomi negara dan kerana wang terus beredar dalam pasaran. PCE ini juga terbagi pada 3 kategori utama. Yang pertama ialah barang tahan lama, iaitu barang yang boleh digunakan dalam jangka masa panjang. Yang kedua ialah barang yang tidak tahan lama, iaitu seperti makanan dan pakaian. Dan yang ketiga adalah perkhidmatan seperti pendidikan ataupun kesihatan. Untuk kepentingan pula, PCE ini adalah sangat penting kerana ia membantu mengukur tahap aktiviti ekonomi yang semakin berkembang. Jika rakyat berbelanja dengan lebih banyak, menunjukkan ekonomi semakin berkembang. Selain itu, kerajaan juga menggunakan data PCE untuk merancang dasar fiskal dan kewangan seperti cukai dan bantuan rakyat. Terdapat faktor yang mempengaruhi PCE, antaranya ialah pendapatan. Jika pendapatan meningkat, pengguna akan lebih banyak berguna dan berbelanja. Harga barang juga akan memainkan peranan. Selain itu, kadar faedah yang rendah akan menggerakkan pinjaman pemberian. Keyakinan pengguna terhadap ekonomi ini juga sangat penting kerana ia meyakinkan pada masa hadapan ekonomi. Contoh PCE dalam kehidupan seharian. Dalam kehidupan seharian, PCE ini juga berlaku setiap hari tanpa kita sedar. Sebagai contoh, apabila kita membeli di pasar raya, membayar bil dan elektrik, peribadi, telefon ataupun membayar yuran pengajian, semuanya termasuk dalam PCE. Perbelanjaan ini akan bukan sahaja memenuhi keperluan individu, juga menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. PCE juga dikaitkan dengan kelestarian. Pengguna tidak seharusnya berbelanja dengan berlebihan sehingga menyebabkan pembaziran semula jadi. Sebaliknya, kita perlu mengamalkan penggunaan berhemah seperti membeli produk secara mesra alam, menggunakan pembaziran makanan dan menggunakan sumber secara bijak. Sebagai kesimpulannya, Personal Consumption Expenditure ni merupakan salah satu komponen penting dalam ekonomi negara kerana ia menunjukkan tahap penggunaan masyarakat. Namun begitu, pengguna perlu bijak mengurus perbelanjaan agar tidak berlaku pembaziran dan kerosakan alam sekitar. Perbelanjaan yang seimbang antara keperluan dan kelestarian akan membantu mewujudkan pembangunan yang lebih mampu untuk masa hadapan.